Kali ni special sikit. Kita ada eksponen dan kita ada trigonometri. Okey, tapi mungkin saya rasa untuk membantu anda, saya cerita pasal ulang kaji juga pasal eksponen dulu. Okey. Bila awak ada eksponen kan, okay, saya tunjuk macam ni lah kat page sebelah. Okay, let's say awak ada fx. Tak payahlah fx ni. Awak ada eksponen 2x. Okay. Kita cerita sekarang ni x yang kuasa 1 tau. Kuasa 2 ke apa ke, tu different topic. Kita cerita pasal x kuasa 1. Dan ada coefficient dekat depan dia. Okay. Kalau awak differentiate, ni ada differentiate dengan integrate. Ada dua. Okay. Kalau awak differentiate E2x, okay, basically bila kita differentiate eksponen, kita tulis balik sebiji E2x. Sebiji tulis balik. Kemudian, kita differentiate dalam dia. So, 2x differentiate dapat 2 kan? So, dia darab 2. Maka dia akan jadi 2E2x. Macam tu. Okay? Manakala kalau kita integrate, dia basically duduk bawah. Okay? Benda yang sama berlaku, iaitu kita salin balik E 2x. Tapi kali ni, kita pilih 2x ni dan kita differentiate. Differentiation tu duduk dekat bawah. Dia jadi macam tu. Tu cara yang straightforward. Okay, sekarang saya tunjuk cara yang guna kaedah substitution. Okay, so, bila guna substitution, dia sebenarnya macam ni. Okay, so, katakanlah awak ada E 2x dx kan. Kita pun let U equals to 2x. Maka du over dx adalah sama dengan 2. Okay, so kita ada dx kat sini kan. Okay, kita pun jadikan dx sebagai subjek. Kita ada dx sama dengan du per 2. So, ni akan menjadi the integration of EU. Okay, EU. Lepas tu, dx kan jadi du per 2 kan. Du per 2. Ataupun, per 2 ni sebenarnya boleh dibawa ke depan terus. Saya ni jenis yang suka bawa constant ke depan supaya tak memeningkan kepala. Macam tu. Okay, so the concept of integration untuk E ni, dia sama je macam differentiation dia. Kalau dia tak ada apa-apa, dia kekal. Contoh macam ni Kan kalau ingat balik, awak ada EX, differentiate dapat EX balik. So, kalau differentiate dapat EX balik, integrate pun dapat EX balik lah. Which means, EU, kalau awak integrate, awak dapat EU balik. Gitu. Okay. So, awak pun dapat setengah EU tambah C. Apakah U? U adalah 2x. Macam tu. Okay. Tapi tadi saya tunjuk yang ringkaskan lah. Dia jadi per 2 kat bawah lah kan. Tapi ni cara panjang dia. So, sebenarnya ada kaedah substitution yang berlaku kat situ. Okay. Alright. Sekarang kita patah balik kepada ni. Okay, so kita ada 3E sin X cos X. Okay, first, saya ni memang jenis yang tak suka ada constant-constant ni. So, saya bawa constant tu ke depan. So, dia akan jadi 3 ni duduk luar. Lepas tu kita ada kosong pi over 2 E sin X cos X dx. Okay. Sekarang ni kita menggabungkan eksponen dengan trigo ni. So, jangan panik. Let saya ajar. Jangan risau. Okay, awak punya calon U adalah sama ada cos X, sin X, eksponen sin X. Ada 3 kat situ. Okay, lah, saya tulis. So, you have calon-calon dia adalah cos X. Yang kedua adalah sin X. Yang ketiga adalah E sin X. Okay, so, sekarang kita tengok antara 1, 2, 3 ni. Yang mana kalau kita differentiate, kita pilih, kita boleh replace satu lagi. So, first things first, yang memang tak boleh adalah nombor 3. Sebab bila kita differentiate eksponen tu akan wujud balik. Dan kalau kita jadikan ni sebagai U, dia tak ada eksponen lain kat sini yang kita boleh replace. So, eksponen sin X adalah calon yang sangat tak sesuai jadi U. Tinggallah 1 dengan 2. So, sekarang ni confusing sikit. 1 dengan 2, seperti mana yang tangent tadi, ingat ni, sin pun boleh jadi U, cos pun boleh jadi U. Tapi saya dah tunjukkan tadi, dalam example sebelum ni, bila awak pilih sin ni sebagai U, dia tak dapat replace cos. Sebab cos dengan cos duduk sebelah-sebelah. Dia nak replace, dia kena boleh cancel. Okay. Similarly macam ni. Kita ada cos X sin X ni kan. Cos X ni, dia berdiri sama level dengan dx. Sin X tak. Sin X ni, dia tak berdiri sama level dengan dx sebab dia dalam eksponen. So, kalau awak pilih cos X ni sebagai U, awak akan dapat sin X dx. Tapi sin X dengan dx tak sama level. Nampak tak? Seperti mana tadi ni. Tadi yang ni, cos dengan dx tak sama level.
Okay. So, samalah macam kes ni. Sebabkan dia tak sama level, kita akan pilih dia sebagai U. Sama macam ni tadi lah. Kita pilih cos X ni sebagai U sebab dia tak sama level. Sebab kita nak make sure hasil differentiation dia yang sama level dengan dx ni. Faham tak? Cubalah faham. Okay, tak apa. Jom tengok ni terus. Maka dekat sini, saya pun let U equals to sin X. Okay? Maka kat sini akan jadi EU lah. Kan? EU kat situ. So, lepas tu kita differentiate U terhadap X. So, differentiate sin dapat cos. So, nampak tak dekat sini? Kita ada cos X dx. Okay? So, kita boleh tulis balik. Cos X dx sama dengan du. Gitu. Okay lah, saya tunjuk jugalah kenapa sin X tu cos X tak suruh jadi U. Tengok Kalau saya buat let U equals to cos X, so du over dx saya adalah negatif sin X. Okay, negatif tak apalah. Sekarang ni macam ni. Kalau kita susun balik sebagai sin X dx. Ni, tengok ni. Sin X dx. Tengok balik sin X ni. Dia tak sama level dengan dx tu. Dia sebab dia kuasa. Okay. So, sebab tu cos X ni cannot be U. Yang boleh jadi U adalah sin X kat sini. Okay. So, selepas kita memasukkan benda-benda ni, dia akan jadi apa? Maka dia akan jadi 3. The integration from 0 to pi over 2 E U du. Nampak betapa mudahnya. Panjang-panjang tu jadi macam ni je. Okay. So, dia jadi EU du sahaja. Okay. So, saya bawa ni ke sebelah sebab kita nak sambung kepada definite integration kan. Okay, tengok ni. So, U kita tadi apa? U kita adalah sin X. So, kita sebenarnya ada... Okay, kita jangan lupa. Kita integrate EU dapat EU balik lah kan? Okay, so kita ada 3. EU. U kita adalah sin X. Okay, so kita ada sin X. Lepas tu kita kena masukkan 0 dengan pi over 2. Maknanya dekat sini kita akan ada apa tau? 3. E sin pi over 2 tolak E sin 0. Macam tu. Okay, so untuk ini saya nak cerita sikit. How do you use your calculator? Okay, saya tambah slide baru. Pi, kan, dia ada 2 jenis value tau pi ni sebenarnya. Saya tak nak cerita dia punya core fundamental dia, saya just nak cerita apa yang relevan dengan kita punya discussion. Pi ni dia ada 2 value. If you use pi in your calculator dan masa tu mode awak adalah degree, okay, sebab mode degree memang mode yang memang default dekat calculator. When you enter pi, you get the value of 3.142, blah 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 and so on. Okay, but if you change the mode to radian, you get pi is equivalent to 180 degrees. Okay, so apa kena-mengenanya? Okay, dia macam ni. Kalau awak tulis, awak typekan benda kat calculator, awak typekan sin pi over 2. Okay. If your calculator punya mode adalah degree, awak akan dapat jawapan yang salah. Sebab awak sebenarnya sedang mengira sin 3.142 over 2. Macam tu. So, tak boleh. Okay. So, what you should do adalah, kalau awak nak masukkan simbol pi ni dalam calculator, make sure awak tukar mode kepada radian terlebih dahulu. Boleh faham? Okay. There is one other thing. Awak tak nak tukar mode kepada radian, sebab mungkin awak takut nanti lupa nak tukar balik kepada degree. So, you want to maintain the mode to degree. It's okay, boleh, tak ada masalah. Pi tu, awak jangan masukkan simbol pi dalam calculator. Awak tulis pi tu siap-siap dalam bentuk 180 degree. Okay. So, maknanya, dekat calculator tu, awak enter terus sin 180 over 2. Macam tu. Okay. So, kita dah replace siap-siap pi tu menjadi 180 degrees. So, be careful. Bila awak ada pi, make sure awak guna pi yang betul. Luckily lah, at least dalam kita punya syllabus, kita dah tak pakai dah 3.42 ni sebab awak tak ada dah pi r square sangat ni. In fact, kita biar je pi tu. Kita tak selesaikan pun pi tu. Tapi untuk trigo, pi is also equivalent to 180 degrees.
Okay, so make sure when you solve this by using your calculator, nak gunakan pi. Okay, kalau nak gunakan simbol pi ni, make sure mode dalam kalkulator tu adalah radian. Kalau awak degil nak kekalkan mode tu kepada degree, tukarkan pi tu kepada 180 degree siap-siap. Boleh faham? Okay, so dipendekkan cerita lah. Selepas menyelesaikan ini, awak dapat basically sin pi over 2 adalah sin 90 kan sebenarnya. E sin 90, sorry. E sin 90 tolak E sin kosong. So, bila awak guna kalkulator, awak memang akan dapat sin 90 ni adalah 1. So, 3 E1 tolak sin kosong adalah kosong. So, E kosong. E kosong sama dengan 1. Maka jawapan akhir awak adalah 3 E1 tolak 1. Ataupun kalau nak kembangkan pun dia adalah 3E. E1 tak payah tulis lah kan. 3E tolak 3. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Boleh Make sure awak faham betul-betul pasal radian dengan degree yang saya cerita tadi. Senang cerita, tukar je lah pi tu jadi 180. Tak payah tukar-tukar mode kepada radian ke apa ke, menyusahkan je. Okay?